Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri tahun 2026. Ini saya minta ampun minta maaf ya kepada semua keluarga saya. Okey. Terima kasih. Raya kedua. Ada ucapan? Ni, nak raya lagi. Ya. Ha? Ha, cakaplah. Cakap ah. Nak raya lagi? Ni? Cakap. Sibuk dia makan. Serius. Nasi goreng je pagi ni. Nasi goreng. Ayah. Ayah. Mak Yen, masuk Mak Yen. Tapi jangan kacau makna masuk Mak Yen. Ayah, itu payah. Wilayah dia Korupo je. Dia tolak ke setiawasa je. Oh, Titi Wangsa. Wilayah. Oh. Cuma kampung dia setiap kampung dia ada gitu. Oh. Dia punya. Orang ni dia pun. Nasi lemak belum lemak. Nak kau kata. Nak kau batu mi. Ha. Kat mana? Bukan dia. Oh, boleh. Dia buka dah? Wah, pukul 9 buka dah. Boleh pilih lah. Wah, Ada orang buat cekodok pisang. susah benar nak buat. Mudah lah tu, tak payah hancur sangat. Orang pakai cawan. Tak ada ni. Keras? Keras. Oh. Tengok nasi lemak kita dah siap belum? Kukus lemang. Dah masak dah ni sini. Oh, nasi lemak. Sekejap. Mak anak 3. Mak anak 3. Adik. Tolak ya, tolak jadi. Miss Air dah bangun, Miss Air. Lalu kan, kami nak pagi, dia tangan kan. Dia tu lebih tu kan. Masuk pada apa? Cantik ni dia. Mana mak dah kata kita. Dia nasi anda. Dia lah memang tak Terima kasih. Bagi. Saya kata, depan. Telefon masuk memang lebih sini dah lebih. A few inches later. Cekap, tiap. Ha? Bawah. Di bawah. Tak tahu nak sikit. Ha? Ha? Pasal dia bunyi tu macam laki. Ha? Pasal dia bunyi tu macam laki. Makan lagi? Macam laki. Yang mana? Baby man. Ini. Kat rumah ni. Oh ni. Ha. Rehat kejap lah. Dah penat dah hari ni. Hari ni raya kedua. Hari ni 2 family datang tadi. Anak Mak Ngah dengan saudara bapak kita. Tahu kan dia ada banyak tu. Hari ni raya kedua. Sekarang dah pukul berapa? 2 dah dah pukul 2 lah. Orang datang. Tadi 2 family dah datang. Pendek dia? Pendek. Bukan.
Keluar ni jatuh ke bawah. Penat betul lah. Yang gelandangan ni. Penat ni. Ha? Oh Akbar. Kira badan kita baring. Baring kat sini ada aircon atas sini. Ni kan boleh ni bercekau kejap lagi ya. Masa ni ya. Kejap lagi kan apa ni? Bercekau. Yang ni pula cabut kipas. Cabut kipas. Yang ni pula kipas bocor. Budak dua orang ni. Kita ada bomo bomo. Pipi bayar. Okey. Bayar. Allah nak mau. Baru nak suruh mutih. Baru nak suruh bomo. Bomo cepat. Bomo Bomo daripada apa dia baca tu? Baca sikit kan? Bomo jumpa kawan lah. Bomo jumpa kawan. Cek, tengok ni. Pipi bayar. Okey. Baca cak, baca. Pipi payah. Ni nak masak ayam masak merah. Sekejap lagi adik-adik nak datang, nak balik. Nasi impik ni. Ni buat ayam masak merah. Alat lah. Dah, bedah. Apa yang bedah? Tumis tu. Ha. Memang. Cumi dia. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri tahun 2026. Ini saya minta ampun minta maaf ya semua keluarga saya. Okey. Terima kasih. Asyik baik pandai, tak payah suruh dah bagi ucapan. Nak masak apa pula ni, ya Allah. Ni berbicara je. Insan. Kak. Terima kasih. Cepat cik, baru tak tumis. Tak apa. Lama. Elok masuk je dengan Mai air kak. Dah. Oh dah. Okey. Ayo. Tengah masak, tak boleh makan dah ni dah nak tumis dah ayam. Masak nasi. Mak nak bagi nasi, makan nasi. Main kat sini je. Main raya. Akak main beringat. Tak ada. Main raya. Main beringat. Budak kecil. Budak kecil. Sini. Main sini. Jangan main kat situ, kata balik sekarang. Mama Tok Bomoh ni. Tok Bomoh sambung balik buat menurun. Cepat. Ha? Ya Allah, macam-macam makan. Kalau yang ni nasi impit, ayam masak merah.
masak merah, ikan goreng. Lepas tu ada pecel. Sedap ni pecel. Pecel. Kita orang penatan ni. Tapi petang tak ada orang datang pula Baguslah ada orang ni datang. Ikut tim. Tak ada lah sekali. Okey. Datang beratur tepi. Jomlah kita baring, kita tidur kejap. Ke kita bergosip kejap ke. Sepenuh hari yang mulia ini. Dek, selamat Hari Raya. Oh, pandai. Selamat Hari Raya. Okey. Maaf zahir dan batin. Okey. Bye-bye semua. Sedap ni makan. Macam-macam ada. Untuk makan sana. Nana tak makan? Dah makan dah? Dia mau makan Tambah sepinggan lah. Ni habis makan dah? Habis dah? Hai. Apa korang ni bising betul? Aku ingat kau balik besok. Kata nak pergi beraya. Selamat Raya, Mak Azan Batin. Okey. Samalah. Allah ke sana perginya. Tak fit ni. Tak fit tak ada mak. Apa? Cepat. Ya ke tak? Jangan tidur depan. Sebab dia menjadikan saya ni pergi sampai saya kejar lebah. Kejar lebah. Lepas tu lebah. Siap lagi sekali. Tadi saya ni pergi dari saya kejar lebah. Tapi saya cerita ya. Tadi sebab tu saya main basket, saya nampak ada lebah madu. Tadi saya balik patah tadi cak. Tadi lebah ni marah. Dia saya lari. Lepas tu dia ikut saya. Tapi saya lari. Dia kena cucuk sakit. Tadi saya mati. Tadi saya cucuk. Siapa lah? Lepas tu terjaga. Dia kenal. Nak berhenti masuk dia dah bising. Lepas tu terjagalah tidur. Terjagalah dari tidur. Cerita. Oh. Dia cerita laju. Yelah. Tadi saya dekat tu saya main basket tapi saya nampak ada lebah. Dan saya balik batu. Saya balik batu tapi sebab saya campak kena kat lebah tapi dia jatuh sebab dia lebah marah tapi saya lari sebab dia kena duduk kat saya. Macam mana lebah tu marah? Sebab dia ni madu lebah. Madu lebah. Madu lebah. Tapi saya nak makan madu tadi saya campak tapi kena lebah bercucuk sakit. Dah mati, dah meninggal dunia. Siapa yang meninggal tu? Saya lah. Teng teng teng. Tamatlah Sudah kisah kami. Terima kasih. Habis kan? Kat pipi pun ada. Maknanya dia dah blok kereta depan dia tu. Dia berjaya blok kereta depan dia tu. Lepas tu menyebabkan yang kereta belakang cabusu. Ada bucu, ada hadiah. Cabusu. Oi. Ada botol. 2, 3, cepat. Cepat. Cikgu bagi apa? Dia hutan. Ni dah hasil jaga semalam. Lambat balik. Mak. Dia bisa cari botol. Ha? Dia cari botol. Siap raya.
ni dah. Cakap ni. Mak. Kita tak ada main bunga api. Malam ni tengok ni lah. Cerita. Apa yang tengok ni? Siapa yang lukiskan? Ha? Cio. Ayah, Cik. Ayah, ada jadian. Ayah nak lukis boleh? Boleh. Tadi saya nak lukis macam ni. Nanti doktor marah. Ayah, ada jadian dia. Nak lukis. Lukis lah. Dia pandai lukis tau. Orang lukis lah. Dia ambil pensel. Ha. Ada lukis kan? Dia ambil pensel. Ayah. Dia lah. Lukis kan? Mana ni? Kita ada Tok Bomo. Ha, cepat. Baca lah, baca. Nampak tak? Bayar. Tu aku. Tahu elok. Mana tahu elok. Tapi betul tak tahu. Baca cepat je. Cepat baca doa. Bagi Cik Haji tak sakit buat. Sakit. Kadang menologi. Mambang tanah. Dalam ramai-ramai tu kan. Dia kan bab bercinta nak sakit. Dia ni seorang je yang tengok TV tengok ke. Menghayati tu cerita ni. Siapa sakit? Ha? Akak. Sakit, dia sakit apa doktor? Sakit apa? Doktor, dia sakit apa? Ha? Lagi demam. Demam? Di demam batuk. Oh. Kenapa doktor macam bomoh je? Oh, operate ke? Oh, operate. Okey. Okey, okey. Sambunglah kerja doktor Saya nak tengok TV. Bye. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa perasaan anda setelah mati? Nak pergi Dobi, nak pergi Dobi. Ha? Dia tiap kat luar. Ni. Dia dah yakin.
Aku punya tak ada duit air. Aku minta engkau. Raya ketiga, kita nak pergi mana? Saya. Pergi beraya. Rumah siapa? Apa? Ha? Opah Hambung. Rawi. Tahu pun Opah Hambung Nak pergi mana? Opah Hambung. Nak pergi beraya tengok Opah Hambung kita tak sihat. Raya pertama tak sempat nak pergi, kan? Lica banyak sungai ke? Lica nak kata. Kenalah lipstick tu dengan Lica. Maklum punya lip gloss tu. Baik dah. Kan? Okey. Dah. Cakap apa? Tak kata ayah. Ha? Saya kata ayah. Kata raya. Okeylah, bye-bye. Bye-bye. Malang ni. Jangan pada belum dia. Tak kan? Malang kita di atas. Kena tunggu dia sampai pukul 5 lebih. Tak ada. Betul nak. Dia nak keluar. Dah dah. Jom. Kau tak ada dah di rumah sini. Masih balik kau kan. Okey. Okey sini. Dia betul ini buat lain. Salam. Dah, jom. Ambil gambar mak dia. Ha? Ambil gambar mak dia. Tengok jauh je lah ya. Jangan dekat. Ada apa yang Sekali nak- imbat. Duduk ramah. Dah. Mak Lu nak balik dah. Malu nak balik. Bye bye. Okey. Kena balik dah? Nak pergi dah. Tak pergi rumah mak dia? Tak pergilah kot. Okey. Ai bye. Cemboy. Salam anak, mambung. Mambung. Maklum ayung. Salah ayung. Salah ayung. Selamat raya. Selamat raya. Tengok tu. Cekin nanti kuih raya. Bye. 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 Aku pula cium dia. Tentang kakak kita. Dia kan kakak kita. Bye Nana. Nana bye. Maklum tak ni, maklum tak ikut. Bye. Bye. Pertama 4. Mana jam kita sampai? Bye bye. Bye Cipa. Hari ni hari Sabtu 8 Syawal. So hari ni kita orang nak balik ke KL. Habislah cuti raya. Sekarang duduk singgah beli makanan. Beli air lah, beli makanan lah. Awak tu. So kita nak balik dah. Dia ada gula. Ya. Oh dia besarnya air. Tak masalah je. Struk plastik dia tu nipis dah. Jadi tak. Ya Allah manis dia. Plastik dia nipis. Betul terus tu tumpah habis. Sayang dia. Okey lah. Kita jumpa next video. Dia Kita jumpa raya tahun depan. Ais je. Aduh. Tahu tak boleh dalam ni je. Kalau jaga tu straw dia tu tajam. Lepas tu dia apa? Okey lah. Apa bokor ni? Tadi kita gerak daripada Ipoh pukul 7. Kan? Oh pukul 8 kita gerak daripada Ipoh tadi. Ya Allah penuh atas Sampai Sungkai tadi kita melawat makcik kita. Dah uzur dah.
Rawat makcik. Pukul 11 gerak. Sekarang pukul 11.47 dekat Beran Station. Tinggal beli air. Dahaga lah, Perak musim panas. Highway tak jam. Kat situ je dah nampak dah highway-nya. Mana tu? Nampak tak? Masa macam padan. Tu highway. Tu highway tak jam. Takat ni lah. Takat ni hari Sabtu pukul ni 11.47. Nanti kejap. Tu nak menggunakan bekas tu je. Tu nak berhenti tak boleh berhenti. Berhenti sekejap boleh tak? Kita nak tuang ni. Okey lah. Nanti dah sampai kita Sekejap. Berhenti kejap. Nak betulkan air ni. Okey. Dah Hari tu nak raya beli. Ni balik Singgah lagi beli 2 batang. Ramai orang beli lemang dia. Kita berhenti. Tadi kita sampai tak ada orang. Kita berhenti je, penuh orang. Berapa kereta ni? 1, 2, 3, 4, 5 kereta. Dia mau nak nyanyi copyright. Tahu Buat tak? tu. Sedap. Dia Oh, sikit berapa? RM38. 40 lah. Dah lah apa? 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama jangan nyanyi nanti copyright. Dah tinggal lah. asyik berhenti je kan. Sami Raya Mak Zaidah Batin. Maaf jika ada salah dan silap di dalam konten dari Maria. Minta ampun dan minta maaf dari kami semua. Doakan semoga dimurahkan rezeki. Jumpa lagi di next hari raya tahun depan. Dan jumpa lagi di next video. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Bye bye. Bang, selamat Hari Raya bang. Selamat Hari Raya. Jom balik kampung.